Mungkin ramai yang tak setuju bila saya cakap macam ini, tapi bukan semua duit simpanan sesuai ditukarkan kepada emas. Video ini saya ulas untuk tuan-puan yang betul-betul ada simpanan sekitar RM10,000 hingga RM50,000. Tips ini juga sesuai untuk orang yang baru nak mula simpan emas tapi takut terbuat kesilapan keuangan. Baru ini ada seorang penyimpan emas yang saya bimbing beritahu saya dia ada sekitar RM30,000 dan dia nak tukarkan semua sekali kepada aset emas. Niat dia dah bagus dah. Dia nak selamatkan duit daripada jatuh inflasi. Tapi caranya sebenarnya salah. Kalau tiba-tiba berlaku kecemasan, kereta rosak, anak sakit ataupun hilang punca pendapatan, dia mungkin terpaksa jual emas tersebut dalam masa terdekat tanpa sempat tunggu harga emas naik, dan masa itulah ramai orang rugi. Jadi apa cara yang betul? Pertama, asingkan dulu simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan gaji anda. Bermakna kalau jadi apa-apa sekalipun dengan kehidupan kita dalam jangka pendek, kita tak perlu nak sentuh langsung simpanan emas. Kedua, asingkan komitmen bulanan. Contohnya insurans kereta, road tax, servis kereta, cukai pintu dan apa sahaja kos yang tak dijangka. Kalau tak diasingkan awal-awal, emas jugalah nanti yang akan terpaksa dijual balik. Selepas anda ikut 2 tips yang saya berikan tadi, daripada duit RM30,000 mungkin tinggal sekitar RM15,000 saja yang betul-betul selamat untuk dijadikan simpanan emas. Dan inilah cara menyimpan emas dengan strategi, bukan dengan emosi. Sebab tuan-puan kena faham, emas ini bukanlah alat untuk cepat kaya, tapi untuk lindungi nilai simpanan kita. Kalau disimpan tanpa ada ilmu, tanpa ada bimbingan, emas yang sepatutnya menyelamatkan kita boleh jadi punca kerugian. Jadi, kalau tuan-puan kategori pemula untuk berjinak-jinak dengan simpanan emas, ataupun tuan-puan ada simpanan tunai lebih daripada RM10,000, isi beg biru dan saya akan bantu bukan sekadar buka akaun emas secara percuma, tapi dapat menabung emas dengan bimbingan ilmu.